Pada tahun 2018, seorang lelaki Jepun di Tokyo dipecat dari kerja. Bos dia cakap satu ayat yang sangat pedih. Ada atau tak ada kamu di pejabat, sama saja. Kamu tak menyumbang apa-apa. Bagi kebanyakan orang, ayat itu mungkin memusnahkan hidup. Tetapi bagi lelaki ini, ayat itu mengubah hidup dia. Nama dia Shoji Morimoto. Selepas dipecat, dia duduk dan berfikir. Kalau betul dia tak buat apa-apa, mungkin itu sebenarnya bakat dia. Jadi dia buat satu iklan di Twitter. Sewa saya tak ada sangka buat apa-apa. Saya hanya akan temankan. Ramai ingat dia bergurau. Tapi tiba-tiba orang mula mesej dia. Orang mula sewa dia. Ada wanita sewa dia temankan pergi fil cerai di mahkamah. Ada lelaki sewa dia tunggu di garisan penamat maraton. Ada orang sewa dia duduk dalam rumah sebab tak mahu rasa sunyi. Ada orang sewa dia makan di restoran sebab malu makan seorang diri. Ada juga orang sewa dia hanya untuk lambaikan tangan di stesen kereta api sebagai tanda perpisahan. Apa kerja dia? Dia cuma duduk, kadang-kadang angguk, kadang-kadang jawab pendek, kadang-kadang diam sahaja. Itu sahaja. Tetapi perkara pelik berlaku. Tempahan semakin banyak. Bukan 10 orang, bukan 100 orang. Lebih 4,000 tempahan sejak dia mula kerja ini. Dia kemudian kenakan bayaran sekitar $100 satu sesi dan pendapatan dia boleh mencecah sekitar $80,000 setahun hanya dengan menjadi manusia yang tidak buat apa-apa. Dia bahkan menulis buku bestseller tentang pengalaman pelik ini berjudul Rental Person Who Does Nothing yang menceritakan ribuan kisah. Manusia sunyi yang hanya perlukan seseorang untuk ada bersama mereka. Ada orang kata kerja dia pelik. Ada orang kata dia malas. Ada orang kata dia genius. Tapi satu ayat dia paling terkenal, produk saya adalah kekurangan personality saya. Dalam dunia yang semua orang berlumba-lumba nak jadi hebat, rupa-rupanya ada seorang lelaki menjadi berjaya hanya dengan duduk diam di sebelah orang yang sunyi. Kadang-kadang manusia bukan perlukan nasihat, bukan perlukan motivasi. Kadang-kadang manusia cuma tak mau bersendirian.